Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini 28 April tahun 2025 kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul dalam majlis ilmu untuk mengikuti kuliah yang berkaitan dengan kitab adab orang Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti kuliah ataupun majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dapat memerhatikan dan dapat memberi manfaat yang baik mengiringan pengajaran dan pedoman daripada kitab ini, iaitu kita berada di bahagian yang kedua, adab ketika makan, iaitu yang pertama ataupun alif, memulakan makan dengan menyebut basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pendahuluan yang berkaitan dengan adab makan, Islam adalah agama yang bertamadun. Islam kita adalah agama yang bertamadun. Mengajar umatnya beradab, budi pekerti yang baik dan mulia, termasuklah adab makan dan minum yang perlu kita lakukan dan kita amalkan ketika makan dan minum mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam bukan sahaja menitik beratkan kita mengenai dengan makanan dan minuman, bahkan menitik beratkan kita memakan makanan yang halal, halalan thayyiban, halal lagi baik. Islam juga mengajar kita adab ketika makan. Apa yang berkaitan dengan adab ketika makan, bukan kita tengok makanan terus makan. Bahkan Rasulullah SAW mengajar kita supaya membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Dan singkatannya adalah basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Islam juga mengajar kita adab ketika makan. Oleh itu, hendaklah kita sedari bahawa adab makan dan adab minum mestilah kita mengamalkan cara amalan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara makan mengikut sunnah. Bila kita makan ikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikenali sebagai mengikut makanan yang diajar dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti memulakan makan dengan menyebut basmalah. Apa tadi basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Selepas makan, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan menyebut hamdalah. Apa yang maksudkan dengan hamdalah? Iaitu apa dia? Alhamdulillah. Inilah antara adab makan yang diajar oleh Islam, dengan memulakan makan membaca bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah selepas makan. Dan makan minum mestilah menggunakan tangan kanan. Pada masa yang sama, tidak gelojoh sehingga kelihatan tamak dan tidak beradab dalam makan dan minumnya itu. Jadi kena jaga, kena baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas makan baca alhamdulillah. Makan dan minum mesti kena ikut adab-adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makan menggunakan tangan kanan. Tidak gelojoh sehingga kelihatan tamak dan tidak beradab. Berarti kita sebagai seorang Islam hendaklah kita makan dengan cara beradab. Mesti kita makan dengan cara yang baik. Mencari makanan-makanan yang halal, halalan thayyiban,
halal lagi baik. Inilah antara adab makan yang diajar oleh Islam dengan memulakan makan membaca bismillah dan makan minum menggunakan tangan kanan, tidak gelojoh dan seterusnya. Hal ini seperti yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada anak tiri baginda yang masih kecil, iaitu Umar bin Abi Salamah, sewaktu dia hendak makan. Apa yang diajar? Iaitu, ya ghulam, sammillah, wakul biyaminika, wakul mimma yalik. Wahai budak. Boleh kita kata, ya ghulam, wahai budak ataupun wahai anak yang kecil, sebutlah nama Allah. Maksudnya sini Rasulullah SAW mengajar supaya Umar bin Abi Salamah membaca bismillah terlebih dahulu. Makanlah dengan tangan kananmu. Ini apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita makan mestilah menggunakan tangan kanan. Jangan duk ajar anak-anak masa kecil lagi makan tangan kiri. Kadang-kadang mak ayah pun duk mai tabiat makan tangan kanan pas besar, anak pun ikut sama. Dan seterusnya, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Sini, misalnya kata kita tengok hidangan banyak, lauk pauk banyak. Jadi kita ambil yang terdekat dengan kita dulu. Nak jaga supaya tidak gelojoh. Apa yang berkaitan dengan makanlah apa yang dekat denganmu, yakni di hadapanmu. Maksudnya kita makan, kena makan hak depan kita dulu. Berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berarti kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman, sebagai seorang hamba Allah yang mengaku Islam, mestilah kita mempunyai adab yang baik. Sehinggalah termasuk dengan adab dalam makan dan minum kita dengan menggunakan tangan kanan. Dimulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang kita makan adalah rezeki dan kurniaan Allah kepada kita semua. Sebab itulah kita jangan gelojoh, makan biarlah mestilah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nak mengelakkan daripada kita tidak bersyukur. Bila kita makan dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan rezeki kita mendapat keberkatan daripada Allah yang Maha Esa. Itulah merupakan makanan adalah rezeki yang Allah kurniakan kepada kita sebagai tanda kita bersyukur dan kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai makanan boleh terhalang dari menjadi rezeki kita. Jangan sampai makanan terhalang dari menjadi rezeki kita. Kadang-kadang rezeki ada dah mari, tapi disebabkan tak bersyukur, rezeki itu hilang. Kadang-kadang rezeki ada, tiba-tiba rezeki itu menjadi hak orang lain. Tengah-tengah duduk sini, Allah saya mari tengok sedapnya. Saya makan dah. Jadi dia tak gamak nak royak. Jangan saya tak makan lagi. Tak apa makanlah. Saya pun ambil semua makan. Itu maksudnya rezeki orang lain. Tapi dia izin dah, sekurangnya dia ambil lah. Patah Tapi ada seorang kanak-kanak, Masya Allah. Dia belajar. Mak dia ajar, bawa makan ni bagi ke saya. Kecil lagi dia. Dia pun bawa makanan tersebut, dia pun bagi makanan itu sikit sore macam dengan biskut lah. Dia bagi, tiba-tiba orang lain pula. Dia tengok ada, dia bagi. Tiba-tiba sepotong biskut tinggal sepotong. Lepas tu orang lain pula mari. Nak juga, nak rasa. Dia pun, sebab mak dia ajar, supaya tidak menjadi seorang yang kedekut. Dia pun patuh pula bui ke saya dia. Jadi dia tinggal 1/3. Hak lain pula mari. Lah kali dia patuh tinggal separuh untuk dia. Jadi nak ayatnya itulah menunjukkan rezeki kita boleh dikongsikan, jangan menjadi seorang yang bakhil. Mudah-mudahan dengan kita menyumbangkan rezeki kita, berkongsi rezeki, Allah berikan rezeki tanpa kita duga. Dan makan minum menggunakan tangan kanan. Maksudnya jangan kedekut. Jangan sampai makanan boleh terhalang dari menjadi rezeki kita. Jadi kita kongsi rezeki, mudah-mudahan rezeki lain pula mari. Bukan sahaja kerana tidak mampu membelinya. Kadang-kadang tu ada. Orang tu ada duit banyak, tapi bukan berarti dia tak mampu nak beli. Mungkin juga disebabkan halangan-halangan yang dia tak boleh makan. Sebagai contoh, disebabkan penyakit. Dia tak boleh. Tengok-tengok orang makan, Allah sedapnya, nikmatnya. Dia ada duit, tapi tak boleh nak beli disebabkan dia terpaksa berpantang kerana penyakit ataupun halangan-halangan yang lain.
Malah ramai juga orang kaya tidak mampu makan walaupun mampu membeli makanan yang sedap, makanan yang mahal. Orang lain tak mampu membeli sebagai contohnya, kecuali sesetengah orang sahaja. Dari sini sebagai tandanya kita ingat atas nikmat dan kurnian Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah menyebut nama Allah ketika makan. Daripada situ, bila ada rezeki kita kongsikan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam makan minum kita. Hendaklah menyebut nama Allah ketika makan dan minum, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dikira sebagai tanda kita bergantung segala harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita dalam kehidupan ini mesti bergantung harap kepada Allah, bukan kepada orang lain. Dan kekuatan kita dengan menyebut nama Allah ketika memulakan makan dan minum kita, itulah merupakan salah satu cara untuk mendapat keberkatan, sebagai salah satu cara tanda kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan rezeki yang kita makan dan minum itu adalah rezeki yang berkat yang diberikan oleh Allah SWT. Mengenai hadis Umar bin Salamah tadi, diajar supaya kita makan apa yang terdekat dengan kita dahulu. Rasulullah SAW ajar supaya makan apa yang terdekat dengan kita terlebih dahulu, sebagai adab sopan kita supaya tidak mengganggu orang lain yang makan sedang kan mereka pun makan bersama dengan kita. Kita pun nak makan, dia pun nak makan. Apabila kita makan bersama dengan mereka, berarti kita ambil makanan yang terdekat dengan kita dulu. Bukan tak boleh kita ambil yang jauh. Kiranya makanan itu diperlukan, sekurangnya biarlah ada adab. Janganlah pula kita ambil orang jauh dulu, barulah kita ambil orang dekat. Sekurang-kurangnya bagi peluang kepada orang lain, ambil dulu makanan itu. Kita ambil yang terdekat dengan kita. Lepas tu barulah kita buat pertukaran ataupun kita pusing makanan itu. Setengah tu dia mau ada hak jenis hak pusing kan. Ambil, tarik slow-slow. Kalau tak kita minta tolong angkat laut tu sikit sebab saya tak sampai. Itulah menunjukkan adab kita dengan orang lain ketika kita makan bersama dengan mereka. Tujuannya adalah untuk menjaga adab ini, tujuannya adalah untuk mengelak diri dari sikap gelojoh dalam majlis makan-makan ataupun majlis keramaian. Jadi ulama muhaddithin mengulaskan tentang hadis ini dengan menyatakan seseorang boleh mengambil makanan yang jauh darinya bila ada keperluan. Maksudnya kita kena sabarlah. Orang lain pun lapar juga, orang lain pun nak makan juga. Jadi kita duduk sama-sama, makan sama-sama, jangan gelojoh, makan dengan tenang-tenang, jangan nak berebut-rebut. Kalaulah majlis hari raya sebagai contohnya, biarlah beratur lebih baik. Jangan nak potong queue pula, jangan nak berebut, dia nak dulu. Siapa mengganggu ketenteraman orang lain. Boleh jaga, pelajar-pelajar, boleh jaga adab ke makan minum. Kalau ada majlis ilmu, majlis keramaian, minta tolong beratur . Seperti mana adab kita perlu dijaga. Rasulullah SAW ajar supaya menjaga adab makan dan minum. Eloklah kita beratur. Kita siapa lambat, kita duduk belakang. Kecuali ada orang tua, pakcik, tak cekak dan uzur. Apa salahnya kalau kita tolong dan ambil makanan untuk dia, bagi dia duduk, ataupun dia terus mengambil makanan walaupun dia lambat sampai. Bergantung kepada keperluan dan keadaan. Makanan itu juga berada pada jarak yang agak jauh. Sebagai contoh, sambunganlah. Maka bolehlah dia mengambilnya kiranya ada keperluan bila diperlukan. Kalau tak siapa juga, minta tolong orang sebelah dia ambil. Ataupun saya nak ambil sebentar . Oh ya, sekurang-kurangnya sebagai adab bersama dengan saudara kita, sahabat kita, orang-orang lain yang merupakan makan minum bersama dengan kita. Jadi dengan memelihara kesopanan dan adab dalam majlis jamuan itu, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang boleh lihat adab ketika makan, iaitu alif, memulakan makan dengan menyebut basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Berdasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala
fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Juga Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Artinya, apabila seseorang dari kamu hendak makan, ni bila seseorang itu nak mula makan, apa yang perlu dia buat? Apa yang perlu dia jaga dalam adab makan dia? Ketika bersama dengan orang lain, ataupun semasa dia bersendirian, apa yang perlu dia buat? Hendaklah ia menyebut nama Allah. Jangan lupa sebut nama Allah sebelum makan ataupun minum. Kita kena ingat. Sebagai tanda kita bersyukur, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memulakan makan. Tetapi jika dia terlupa, lupa apa? Lupa menyebut nama Allah pada permulaan makan, apa yang perlu dia buat? Kalau dia terlupa, apabila dia makan, lepas pada makan, lupa nak baca bismillah, apa yang perlu dia buat? Solusinya, maka hendaklah ia menyebut bismillahi awwalahu wa akhirahu. Berarti dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala di awalnya dan akhirnya. Berarti kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita sedang makan ataupun memulakan makan. Tak kira apa-apa saja, mesti mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saja kita berada. Bila kita duduk, kita bangun, kita berdiri, sentiasalah mengingati Allah dengan menyebut namanya yang Maha Esa. Berdasarkan kepada hadis ini, adalah bertujuan untuk mengingatkan kita semua sebagai umat Islam betapa pentingnya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan menyebut bismillah sebelum mula makan. Ini adalah sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kita tinggal. Kita kena jaga makan minum kita, adab makan minum kita, mesti membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu sebelum memulakan makanan. Ia merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Berarti Allah beri rezeki kepada kita, berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dapat mengenyangkan, di samping kita dapat kenyang, kita ingat Allah SWT, dan pada masa yang sama dengan kita makan, kita boleh melaksanakan ibadat dengan cara yang baik. Apa yang berkaitan dengan hadis ini juga, signifikasi hadis ini juga, iaitu idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Jika salah seorang di antara kamu makan, sehinggalah akhir hadis ini merupakan pengantar untuk menjelaskan sunnah yang harus dilakukan oleh kita semua ketika makan dan minum. Dan seterusnya, jika dia lupa, apa yang perlu dia buat? Fa in nasiya, sekiranya dia lupa, an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, bila dia lupa, seorang itu lupa di antara kamu makan, ketika makan, merupakan pengantar untuk menjelaskan sunnah yang harus dilakukan ketika makan, iaitu jika dia lupa menyebut nama Allah di awal makan, menunjukkan di sini bahawa tidak ada masalah jika seorang itu terlupa. Tapi apa yang perlu dia buat? Dia kena cari solusi untuk mengatasinya. Mengatasi lagu mana? Supaya dia tidak berkongsi dengan syaitan. Falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka hendaklah dia menyebut dengan nama Allah permulaannya dan akhirnya. Itulah merupakan tanda kita syukur kepada Allah, dan adab makan minum kita kena jaga, adalah solusi terbaik bagi yang lupa, iaitu dengan menyebut bismillah di awal dan akhir makan supaya tidak berkongsi makanan dengan syaitan.
Maka apabila kita menyebut nama Allah sebelum makan, dengan harapan agar kita akan mendapat berkat daripada Allah SWT, berkat rezeki yang Allah berikan itu, dan keberkatan dalam makanan yang kita makan, itulah yang kita harapkan. Begitu juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan, iaitu nikmat kita boleh makan, kita boleh minum, nikmat rezeki yang Allah berikan, iaitu rezeki yang diberikan kita harapkan untuk mendapat rezeki yang berkat daripada Allah SWT. Apa perlu kita ingat bahawa hadis ini juga mengajar kita tentang kepentingan mengawal segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Jadi apa-apa mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak mula sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu Bismillahi nabda. Dengan nama Allah kita mulakan sesuatu perkara, nak bincang ke, berkaitan dengan apa-apa yang kita nak mulakan sesuatu perkara, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dengan makanan minum kita. Apa yang perlu kita ingat bahawa hadis ini mengajar kita tentang kepentingan mengawal segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, termasuk dalam makan dan minum kita. Kita harapkan rezeki yang berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, bila sudah makan, hendaklah ditamatkan dengan memuji Allah, iaitu Alhamdulillah. Bila selesai kita makan, kita baca apa dia? Kita baca Alhamdulillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala ta'aman wa qala Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sekali lagi. Man akala ta'aman wa qala Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis muttafaqun alaih. Artinya, sesiapa makan makanan, tak kiralah apa-apa makanan, bila kita makan, dan ia bersyukur. Bila kita makan, mestilah kita bersyukur pada Allah SWT. Berdoa dengan mengucap, segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini padaku dan merezekikannya kepadaku tanpa upaya dan kekuasaan dariku. Daripada sini kita baca doa ini berdasarkan kepada hadis, nescaya diampun dosanya yang telah lalu. Inilah menunjukkan apabila kita rasa syukur kepada Allah SWT, dapat makan dan minum, kita rasai nikmat yang Allah berikan, iaitu nikmat rezeki yang ada, kita dapat makan dan minum dengan baik, dengan selera kita makan, sebagai tanda kita bersyukur. Maka berdasarkan kepada hadis ini, kita puji pada Allah SWT yang memberi makanan minum atas rezeki tanpa upaya dan kekuasaan dariku, nescaya diampun dosanya yang telah lalu. Maksudnya sini kita puji Allah SWT. Yang berupaya dan kekuasaan adalah Allah SWT. Kita ni merupakan manusia yang lemah. Kita merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Berarti kita sebagai hamba Allah, dengan penuh harapan kita mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT, termasuklah rezeki. Kita memerlukan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Dan daripada situ, apa yang berkaitan dengan penjelasan hadis ini merangkumi yang pertama, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini mengingatkan kita supaya kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat makanan yang diberikan olehnya. Kita kena ingat, yang memberi rezeki siapa?
Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Allah. Apa yang kita perlu buat? Mestilah kita rasa tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagus pelajar jawab. Syukur. Itulah menunjukkan dalam kehidupan kita, kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan, iaitu dengan menjaga adab makanan minum, iaitu adab yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya tidak berlebihan dalam makan dan minum kita. Orang kata makan biarlah berpada-pada, jangan menjadi tamak. Makan cukup untuk kenyang, jangan sampai bocah perut, siapa nak ibadat pun jadi malah. Kerana apa? Makan mestilah kita niat bertujuan dalam kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ampunan dosa yang lalu. Hadis ini menjelaskan bahawa orang yang menyebut doa ini akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Iaitu berdasarkan kepada hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Begitulah termasuk dalam seseorang yang berpuasa kerana Allah, mengharapkan keimanan, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terhapus dosa yang lalu. Itulah menunjukkan dalam kehidupan kita semuanya kita bergantung harap kepada Allah yang Maha Esa. Dosa yang diampuni Allah adalah dosa-dosa kecil. Contohnya macam dosa-dosa kecil kita minta ampun daripada Allah SWT. Bukan dosa besar yang memerlukan proses taubat nasuha. Maksudnya kalau dosa besar itu kena taubat lah. Kesilapan-kesilapan besar, bertaubat kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi kalau ada kesilapan-kesilapan, kita sebagai manusia mestilah bertaubat kepada Allah SWT. Kiranya ada kesalahan-kesalahan, segera bertaubat kepada Allah SWT. Itulah menunjukkan gambaran di sini bahawa manusia ini lemah, tidak terlepas daripada salah dan silap. Bahkan kita mengharapkan pertolongan dan bergantung harap pada Allah SWT. Kiranya ada kesalahan dan kesilapan, terus berdoa dan bertaubat kepada Allah SWT. Manakala yang ketiga, tadi perkataan daya upaya ataupun kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita sebagai manusia, berdasarkan kepada hadis min ghairi haulin minni wala quwwatin, ucapan tanpa daya dan kekuatan dari diriku sendiri. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk makanan yang kita makan. Kita makan gapo, tak kira lah apa-apa saja, makanan ringan ke makanan berat, adalah kita mengharapkan untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kerana kita tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan makanan. Maksudnya makanan ada tapi kita proses. Tapi yang memberi makanan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya gandum. Siapa yang menciptakan gandum? Siapa? Allah. Rezeki kepada kita daripada gandum proses menjadi apa biji-biji gandum. Yang memprosesnya manusia, kita mampu memproses sesuatu perkara, tapi yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan makanan. Cuma kita boleh memproseskan makanan untuk menghasilkan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mendapatkan rezeki. Kita usaha mendapat rezeki, yang menentukan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi rezeki, tak dapat. Sebagai contohnya, dilucutkan jawatan pekerjaan. Punca daripada apa? Mungkin kesilapan diri sendiri. Tiba-tiba rezeki tak dapat. Kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beristighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya itu. Tetapi Allah lah yang memberikan semua rezeki itu kepada kita semua. Yang keempat, ucapan syukur setelah makan. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mengucapkan ucapan syukur setelah kita makan. Syukur pada Allah SWT. Hal ini merupakan bentuk tanda syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan menyebut doa ini setelah makan,
kita bukan hanya bersyukur pada Allah, akan tetapi kita juga berharap supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada hadis ini memang jelas. Memang jelas dengan amalan yang kita lakukan berdasarkan kepada hadis ini, kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampun segala dosa kita yang lalu. Dengan cara itu kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain ucapan ini, ada juga ucapan-ucapan syukur lain yang boleh diucapkan selepas makan, iaitu dengan menyebut apa tadi yang pelajar sebut? Lepas makan kita ucap apa dia? Alhamdulillah. Bagus. Seperti dalam hadis dalam kitab ini, muka surat 166 167, iaitu Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi. Situ. Berarti kalau kita sebut alhamdulillah pun okey dah. Kita baca doa lagi bagus. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kita makan, di samping itu kita juga ingat pada Allah dengan kita bersyukur. Kita doakan dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan kita ni merupakan manusia yang lemah. Kita tidak mempunyai kekuasaan. Kita tidak mempunyai daya upaya, melainkan Allah SWT yang memberi rezeki, makan minum kita. Mudah-mudahan Allah SWT menghapuskan segala dosa kita yang lalu. Jim. Makan pada permulaan dengan 3 jari tangan kanan dan dengan mengecilkan suapan. Ini. Boleh kau makan 3 jari? Cuba praktis . Duduk asrama, masa makan, sampai pagi ke, makan tengah hari ataupun makan petang. Cuba praktis deh. Dengan mengecilkan suapan. Jangan duk ngangor. Lebih-lebih pula. Mengelokkan mamahan makanan. Jadi mamuh dulu, biar kata hacur dulu. Biar kata makannya tu tidak terlalu kasar kita nak telan. Bagi memudahkan perut kita proses untuk kisar makanan-makanan yang kita makan tu. Jangan duk mai, kena makan cepat ni. Nak nambah lagi, takut dah habis makanan. Jangan gitu. Bertenang. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang sedikit mengenyangkan diri kita. Jangan nak kata jangan nak tamak ataupun jangan kelaju. Tenang-tenang. Dan makan makanan di sebelah hadapan. Makan depan dulu. Tidak yang di tengah hidangan atau yang di tengah talam. Atau yang di tengah-tengah talam. Jadi lah ni, bila kita nak makan, kita mula tepi dulu. Jangan nak main tengah selalu. Terutamanya bila makan berjamaah. Makan ramai-ramai bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Tiba-tiba ambil tengah dulu makan. Jadi gelonggur tengah tu. Baru nak makan tepi. Bila takut orang lain tak selesa. Jadi makan di bahagian yang ada dekat dengan kita dulu. Itulah cara yang dikatakan sebagai adab yang perlu diamalkan dalam adab makan kita. Bersama-sama dengan orang-orang yang makan ataupun hadir dalam majlis bersama dengan kita. Terutamanya bila makan dalam talam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Salamah radhiyallahu anhu. Tadi dah sebut dah. Jadi ni sambungnya kita ulang balik. Ya gulam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Hadis muttafaqun alaih. Artinya, wahai budak, sebutlah nama Allah. Tadi dah nyatakan tadi. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah makanan di sebelah kamu, yakni di hadapanmu. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajar-pelajar baca bismillah tak? Masa makan? Baca, alhamdulillah. Kalau tak ingat lagu mana baca dia? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ingat belakang? Cuba ulang sekali lagi ama-ama. Kalau tak ingat baca dah. Jangan duk mai, tak apalah baca pas ni. Nanti habis makan pun nak baca. Daklah, bila ingat baca selalu. Sabda Rasulullah sallallahu. Okey. Apa yang berkaitan dengan hadis ini?
Iaitu ya gulam. Ini adalah ungkapan kasih sayang yang bermaksud wahai anak kecil ataupun wahai budak. Ungkapan kasih sayang. Samillah. Ini bermaksud sebutlah nama Allah. Ia menggalakkan seseorang untuk membaca bismillah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mula makan. Wakul biyaminak. Wakul biyaminik. Ini bermaksud dan makanlah dengan tangan kananmu. Tangan kanan dianggap bersih dan digunakan untuk makan, untuk minum dan keperluan-keperluan yang lain. Kalau kita makan tangan kanan adalah biasanya dianggap bersih. Makan minum kita, keperluan kita. Macam tangan kiri pula untuk apa? Tangan kiri untuk apa? Membasuh, membersih najis. Eloklah kita makan tangan kanan. Jangan menjadi tabiat makan tangan kiri. Wakul mimma yalika. Ini bermaksud dan makanlah dari apa yang paling dekat denganmu. Inilah cara apa yang diajar untuk kita bertimbang rasa terhadap orang lain. Biar ada timbang rasa. Bila kita makan jangan nak ambil orang jauh lagi, orang sedaknya, orang dekat dengan dia. Makan dulu, ambil dulu orang terdekat dengan kita. Dan tidak mengambil makanan yang jauh dari dirinya. Sebagaimana dijelaskan dalam makan apa yang paling dekat. Itulah seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Makan makanan di sebelah kamu ataupun yakni di hadapanmu. Sabda Rasulullah SAW, al-barakatu tanzilu wasatat ta'am. Fakulu min khafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Hadis muttafaqun alaih. Pelajar boleh tengok di muka surat 168. Artinya, keberkatan turun di tengah-tengah makanan. Keberkatan turun di tengah-tengah makanan. Apa yang perlu kita buat? Berdasarkan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, maka makanlah pada bahagian tepi, pinggir, yakni pinggir. Makan tepi dulu. Jangan nak ambil makan tengah selalu. Kalau makannya panas, kita ambil tepi tu mungkin dah sejuk suai sikit. Berbanding dengan di tengah. Kalau makan tengah lalu meletup lidah sebab panas. Jadi kita kena jaga adab kita. Jadi makanlah bahagian tepi ataupun pinggir. Dan jangan kamu yakni memulakan makan dengan yang di tengah itu. Lepas tu barulah kita makan tepi dulu, barulah kita mula makan yang di tengah. Kerana keberkatan turun di tengah-tengah makannya. Kalau ada makannya jangan nak tinggal membazir, bahkan berhabislah ada tu. Jangan menjadi amalan pembaziran. Bahkan mungkin ada makanan-makanan yang ada tu mendatangkan keberkatan melalui rezeki yang kita makan itu. Hadis berkenaan berkaitan dengan rezeki keberkatan turun di tengah makanan, di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari tepinya dan jangan makan dari tengahnya. Tadi dah sebut dah. Maksudnya jangan mula makan di tengah. Kategori hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, memang jelaslah hadis sahih. Tak perlu petikai dah lah. Apa yang berkaitan penjelasan hadis ini tentang adab makan ketika kita berkumpul ataupun duduk bersama-sama dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya makan dari tepi bekas dan tidak makan dari tengahnya. Khususnya sebagai contohnya kalau makan dari talas. Kerana keberkatan dan kebaikan yang Allah turunkan kepada kita adalah di tengah makanan. Antara bentuk keberkatan makanan ialah makanan yang sedikit mencukupi untuk ramai orang. Bila kita makan, makanan sikit. Bila kita kongsi, kita ikhlas, nak makan sama-sama, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan makanan tersebut mencukupi. Siapa ada juga orang takut. Sudahlah ke mana ni? Makanan sikit tu ni. Kita jemput orang ramai macam ramai lagi, orang-orang ramai lagi ke mana ni? Tak apa, bertenang. Sambil-sambil tu, pergilah masak sikit lagi ke.
panah nasi ada, ataupun apa-apa sahaja kita sediakan. Yang penting kita ikhlas kepada Allah SWT. Kalau tak ada, orang pun faham sebab dia memang lambat. Nak macam mana? Makan apa yang ada. Bersyukurlah. Itulah menunjukkan gambaran bahawa rezeki bila kita makan bersama-sama mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Sebagai contoh, salah satu daripada peperangan, hanya seekor kambing sahaja. Tiba-tiba pada waktu itu sahabat tentera-tentera Islam ni terlalu ramai. Tetapi Rasulullah SAW menjamu dan bagi makan kepada sahabat-sahabat semua. Dalam seekor kambing tu mencukupi dengan tentera-tentera Islam yang ada. Perai apa situ? Perai apa? Khandak, Masya Allah, ingat deh. Bagi gambaran, bagi cerita dulu, tapi tak sebut perai apa. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang pelajar-pelajar belajar di pondok ni menghasilkan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Boleh ingat sejarah Islam yang lalu untuk dijadikan pengajaran dan iktibar kepada kita semua, insya-Allah. Jadi makanan yang sedikit mencukupi untuk ramai orang. Kalau makan dalam talam umpamanya, mudah-mudahan mendapat keberkatan. Jangan nak berbuk, jangan nak mai sekat ni aku ni bahagian aku ni bahagianmu. Jangan gitu. Makan apa yang ada. Jangan nak berbuk. Mudah-mudahan makanan tersebut mencernakan usus kita dan memberi manfaat kepada kita semua. Juga sisa makanan yang tidak disentuh tangan akan kekal bersih juga untuk kegunaan orang lain selepasnya kalau tak habis. Misalnya katalah makan itu banyak, kita makan sebelah tepi dulu. Bila kita tak kosek lagi tengah, maksudnya tengah tu masih bersih dan molek lagi, orang lain mai ke dia kita pun selera nak makan. Kalau kita kosek hak tu jamu, hak ni jamu, hak tu jamu, hak ni jamu, jadi orang tengok Allah bekas sisa makan ni tinggal. Takkah membazir makanan tersebut. Jadi kita makan, sebab itulah Rasulullah ajar supaya kita makan di bahagian tepi terlebih dahulu. Dan perkara yang lebih jelas lagi, bila kita makan yang tidak disentuh tangan akan kekal bersih untuk kegunaan orang lain selepasnya itu, berarti makanan itu tak basi. Sebagai contoh, kalau kita kosek, bekas kosek dah, bekas kuah dah, tak tahan lama lah, mungkin menyebabkan basi. Jika makan dari tengah, makanan menjadi rosak dan kurang bersih untuk orang lain. Jadi orang tengok pun tak selera nak makan. Tak selera nak makan dah. Sebab dok kosek semua tempat. Eloklah kita makan ikut apa yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk kita menjaga rezeki, kongsi bersama-sama orang selepas kita dapat makan rezeki yang ada itu. Mungkin menyebabkan makanan dibuang walaupun masih banyak. Kalau basi lah, tengok makannya banyak lagi, molek lagi, tapi orang jadi tak selera nak makan dah. Sebab tak jaga adab ketika makan dan nasi yang dimakan itu disentuh semua tempat. Faedah-faedah hadis ini. Yang pertama, disyariatkan makan dari tepi makanan terlebih dahulu. Dan tak digalakkan memulakan makan dari tengah atau atas makanan. Maksudnya kita digalakkan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW supaya kita makan di sebelah tepi. Jangan makan tengah. Yang kedua, makan dan minum walaupun adalah fitrah manusia, tetapi mempunyai adab dan sunnah yang perlu kita ikuti menurut ajaran Islam. Sunnah Rasulullah SAW ajar kita gana. Mulakan baca bismillah, makan, ambil order pay dulu, apa yang ada dekat dengan kita. Dan seterusnya, yang ketiga, digalakkan untuk menarik dan mengekalkan keberkatan dalam makanan serta mengelakkan perkara yang menghilangkannya. Menarik perhatian diri kita lah. Digalakkan untuk menarik perhatian dalam diri kita dan mengekalkan keberkatan dalam makanan serta mengelakkan perkara yang menghilangkannya. Menghilangkan keberkatan. Bimbang takut nanti punca daripada situ hilang keberkatan disebabkan gelojuh ataupun makan tak jaga adab-adab yang diajar itu. Makna beberapa perkataan, iaitu barakah, anugerah Allah yang menjadikan sesuatu bertambah, berkembang, berkat dan bermanfaat. Hafataihi, bahagian tepi atau pinggir makanan, walaupun disebut dua tepi, ia merangkumi semua sisi. Itulah antara perkara-perkara yang pelajar-pelajar perlu ingat. Makna yang berkaitan perkataan yang boleh membantu pelajar untuk memahami hadis ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang selepas pelajar bercuti. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.